Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Yusri. Nombor matrik saya CB250247. Seksyen saya seksyen 32. Kod kursus ialah UQI 11202. Kursus Falsafah dan Isu Semasa. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan ilmu falsafah dalam kehidupan. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Khairi bin Yusri, pelajar seksyen 32. Seterusnya, dalam falsafah pendidikan kebangsaan (FPK), hubungan FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan adalah falsafah yang mendasari sistem pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang. Elemen tersebut fokus kepada elemen jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang nilai falsafah dalam dokumen kenegaraan. Pertama sekali, melalui rukun negara, iaitu falsafah negara. Hubungan adalah manifesto falsafah sebagai hidup rakyat Malaysia untuk mencapai perpaduan di Malaysia. Contoh elemen ialah kepercayaan kepada Tuhan yang mencerminkan nilai kerohanian, manakala kesopanan dan kesusilaan adalah elemen dalam etika dan peradaban. Ia merupakan kompas moral dalam setiap warga negara. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Khairi bin Yusri, pelajar seksyen 32. Seterusnya, dalam falsafah pendidikan kebangsaan (FPK), hubungan FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan adalah falsafah yang mendasari sistem pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang. Elemen tersebut fokus kepada elemen jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan falsafah dalam kehidupan. Pertama sekali, kepentingan falsafah dalam kehidupan adalah untuk menjadikan pembentukan jati diri. Ia membantu kita mengenali siapa dan kita serta apa tujuan hidup kita. Kedua, pemikiran kritis. Melatih kita untuk tidak menerima maklumat secara melelut tetapi menyoal. Dan terakhir, untuk harmoni masyarakat. Untuk mengajar nilai toleransi dan rasa hormat terhadap perbezaan pendapat dan pandangan. Akhir sekali, FPK bertujuan melahirkan warga negara yang mampu hidup bersama dengan aman. Intipati ini menerapkan nilai-nilai murni. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Khairi bin Yusri, pelajar seksyen 32.